Assalamualaikum semua. Minal aidi wal faizin. Betul ke ungkapan ni? Ungkapan ini kita dengar ketika hari raya antaranya di dalam lagu. Minal aidil wal faizin sama-sama. Ataupun selamat hari lebaran. Minal aidi wal faizin. Persoalannya adakah ungkapan ini betul di dalam bahasa Arab? Baik, kita lihat yang pertama dari sudut terjemahan. Minal aidi wal faizin ini memberi maksud daripada hari raya dan orang-orang yang menang ataupun berjaya ataupun selamat. Dari sudut terjemahan kita dah nampak macam tidak ada perkaitan di antara raya dan orang yang selamat. Macam agak pelik. Kita menyambung hari raya dengan orang yang selamat. Dan dari segi baris pula, perkataan Aid yang memberi makna hari raya ni, dalam bahasa Arab, bacaannya dibaca huruf Ain ini dibaca dengan baris bawah. Sebagaimana yang kita jumpa di dalam Al-Quran, ya, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. صدق الله العظيم. Nabi Isa bin Maryam pun berdoalah kepada Allah dengan berkata, Wahai Allah, wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami satu hidangan dari langit untuk menjadi hari raya Aidan. Bermakna perkataan raya di dalam bahasa Arab bukan Aid, tetapi Aid. Dibaca dengan huruf Ainnya dengan baris bawah. Bermakna di sini terdapat dua kesalahan. Yang pertama dari segi makna macam tak berapa nak ada kaitan di antara raya dengan orang yang menang ataupun berjaya. Yang kedua, baris huruf Ain ini di dalam bahasa Arab dibaca dengan baris bawah. Habis tu, adakah kesalahan ini, adakah ungkapan ini memang salah kesemuanya? Baik, ungkapan ini sebahagiannya betul, cuma berlaku kesalahan pada perkataan Ain. Apakah ungkapan yang betul? Ungkapan yang betul adalah minal a'idina wal faizin. Minal a'idina wal faizin. Daripada orang-orang yang kembali, iaitu kembali kepada fitrah, dan orang-orang yang menang ataupun berjaya. Bermaksud di sini ada satu ayat yang tak nampak. Lebih kurang, asakum. Semoga kamu semua menjadi daripada kalangan al-aidin, orang-orang yang kembali kepada fitrah, wal faizin, dan orang-orang yang menang ataupun berjaya. Barulah kita lihat dari segi makna ada perkaitan di antara al-aidin dengan al-faizin. Kedua-duanya adalah manusia. Dan dari segi bentuk, dari sudut tata bahasa Arabnya, al-aidin ini adalah jamak muzakkar salim, faizin juga adalah jamak muzakkar salim, dan kedua-duanya berada di dalam keadaan majrur. Yang pertama sebab selepas huruf jar ataupun selepas haraf jar. Yang kedua dia ma'tuf kepada perkataan yang majrur. Jadi ungkapan yang betul adalah minal a'idina, minal a'idina wal faizin, bukan minal aidi wal faizin. Jika anda dapat belajar satu, sila komen Alhamdulillah. Dan jika ada apa-apa cadangan video bahasa Arab, boleh berikan di luar komen. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Wallahu a'lam. Wassalam.